Ada orang mari duk tanya, "Mo kata sungguh kau kata esok Pak 1 Tuk Lakum 2568 ni duit nak masuk. Duit gapo? Duit kola kreng." Maka harap adik kakak dengar perhati molek weh duit berita ni. Amo nak mai royak kosi kepada semua adik kakak kita ni dah. Ada setengah pada setengah ni pakak duk beri harapan dah lah. Kata mujur dah esok ni KJN nak bagi dah weh kerongkan kola kreng. Ada setengah boleh 1,700, 2,000, 2,400. Maka dengan molek amo nak royak beri penjelasan kepada adik kakak. Jadi esok Pak 1 Tuk Lakum 2568 ni duit hak kerongkan kola kreng ni ke adik kakak tak ada masuk gapo dia kali weh. Kerana kerongkan ni adik kakak tak ada betul dalam parlimen lagi. Cumanya hak kita ada tahu maklumat sebelum pada ning pihak parti Phumchai Thai parti KJL Learning ni lah. Dia ada post sebelum daripada ning. Dia royak katanya kerongkan kola kreng agak katanya mula ijale bulan 11 dan juga bulan 12 ni. Duit nak masuk dalam 3-2 bulan tu untuk kita guna pakai. Bukan maksud katanya Pak 1 Tuk Lakum duit kola kreng nak masuk esok dak adik kakak. Tapi esok ni ada sungguh duit masuk tu. Duit hak orang ada bat sawadikan hengrat ataupun dulu orang panggil kata bat koncon tu lah adik kakak. 300 bulan hak tu supaya kita duk tahu sokmo lah. 300 bulan bukan kata duit stoker duit masuk tu. Hak tu duit untuk buat beli barang. Kita ada bak koncong buat pergi bak bercacun di mana bak sodikan hengrak tu lah kita buat pergi di kedai. Lepas tu kita boleh beli barang dalam jumlah 300 kop. Faham molek sini. So laginya esok ni 80 kop untuk kita waktu kageh. Bukan duit stok dak boleh untuk kita buat gitu kageh. Dalam jumlah harganya 80 kop. Pasal laginya hak nak boleh esok ni adik kakak duit harga apa nama harga 16 kereta 750 kop. Bukan kata boleh duit toko dak. Dia jumlah duit saja untuk kita guna 16 kereta tak kira kereta api ke kereta berkuasa ke. Kita gitu tunjuk bak pacacun gitu ya adik kakak. Lepas tu so laginya adik kakak boleh 10 hak duit nak boleh ni ke. Hak ni bagi orang tua. Hak orang tua ada bak sawadikan hengrat. Bau ni ke ada lah. Orang tua hak boleh 800 ke ada setengah-setengah tu boleh 800. Ada setengah tu boleh 700. Gapo tu lah ada mengikut umur hak meroyak kepada adik kakak baru ni. Semenjak umur 60 tahun ke atas hak kajian nak tu ke. Tapi orang ada bak sawadikan hengrat. Dan hak nak boleh 700 ni tu. Hak ni adik kakak ada setengah pada setengah baru ni ke duit tak masuk fak mereka tu. Ada setengah pada setengah tu duit tak masuk. Dan mulai boleh berlaku dah 800 ada setengah-setengah tu. 700 pia beranak tahun 2508 hak ni ada boleh 800 700 ni tu. Tapi kalau beranak belum pada tahun 2508 kon pi 2508 hak ni pakai tentu boleh 800 kok sore. Tapi ada setengah pada setengah ni adik kakak tak boleh. Dengan syaratnya Fort Diamond ni kena ada bak sawadikan hengrak lah. Tapi ada setengah pada setengah ni tak boleh. Sebab apa? Ada masalah. ATM dia banci tenakan dia tu tak pergi PromptPay, tak pergi gatur dengan PromptPay. Maka kalau pia ada masalah tak pergi gatur dengan PromptPay gapo lagi gak pia tak pergi gatur dengan PromptPay sebelum 424 bulan Tuklan ni duit akan masuk 800 kok kepada Fort mereka tu. Bila 424 nak siapa ni 424 bulan 10 ni adik kakak dia dah. Jadi kesimpulan mudah-mudahnya adik kakak duit kola kreng ni tak ada masuk lagi weh. 41 bulan Tuk Lakum ni. Hanya duit bak sawadikan hengrak tu ya. InsyaAllah lah kalau ada bila duit nak masuk bila apa nama projek molek-molek hak kerajaan apa nama dia kata ambo akan bersapa menyapa kepada semua adik kakak. Yang pentingnya jangan lupa lah tu adik kakak pakai ikut di follow belaka dah channel ambo. Tak kira channel mana-mana sekalipun FB ke YouTube ke TT ke dan sebagainya. Tekan share dan juga jangan lupa sapa royak kepada orang belakang-belakang. Ramai lagi orang duk silap faham buku ni.